So, non kunyit bagi ketakutan. Ya, dia bagi ketakutan. Budak-budak yang dibayar bagi ketakutan. Ya, bagi ketakutan. Ceplos-ceplos biawak ni, Harun Wadi, bagi ketakutan. Ya. Ceplos-ceplos VIP, geng-geng sumut ni, bagi ketakutan. Ya, bagi ketakutan. Media, bagi ketakutan. Ya, bagi ketakutan. Dan saya bukan nak bagi ketakutan. Saya nak bagi tahu. Perkara ni akan berlaku. Dia akan berlaku. Dia berlaku sebab ini perancangan yang diorang dah buat. Sebab non kunyit adalah barua kepada New World Order. Dia akan berlaku. Cuma, sama ada dia dapat darurat ataupun tidak, itu kita tak tahu. But dia akan berlaku. Minyak, tak ada minyak lah. Minyak bulan Jun, macam non kunyit cakap lah. Minyak bulan Jun, bulan tentu lagi ada. So, boleh jadi kepada tu. Cuma dia force untuk dapatkan darurat. Now ni. Isu kaum, isu agama, isu teroris lah. Macam-macam lah. But, keadaan ke depan ini, ya, dia akan parah. Saya ada dengar lah. Diorang bagi tahu pasal Eropah dah macam gini. Sebab ini perancangan New World Order, guys. Bumi hangus. Sudah kita banyak kali dah. Ini bumi hangus. Dia akan berlaku, dia akan berlaku. So, kita kena buat persediaan kita. Persediaan kita. Kita tahu apa yang patut kita buat persediaan. Dan yang paling penting adalah, kena berjuang, guys. Kena berjuang. Engkau tahu dah musibat ini. Engkau tahu dah non-kunyit ini. Engkau tahu kezaliman yang dia buat. Engkau tahu dia akan buat uara ni. So, takkanlah kita nak berpeluk tubuh. Kita kena berjuang mengikut kemampuan masing-masing. Dan Tun minta satu je. Orang Melayu mesti bersatu. Sebab, kalau berlaku keadaan itu, chaos itu, orang Melayu bersatu, easy untuk kita lah. Bermakna kita mengharunginya bersama. Mengharungi bersama lah. Melayarkan bahtera. Hari ni hari apa hari Ahad. Bukan hari Khamis malam Jumaat. Ingat melayar bahtera bersama. Kita bersama-sama menempuhi rintangan tu. Dengan penyatuan orang Melayu tu. Bermakna kita strong. Kalau kita berpecah, chaos lah. Kita tuduh-menuduh, bergaduh. Kau tak ingat ke masa COVID? Tak ingat ke masa COVID? Tuduh-menuduh. Itu macam-macam kan? Selfish, pentingkan. Macam-macam. But this time, kita kena unite. Orang Melayu kena unite. India dengan China ni, bila dia tengok Melayu unite, dia pun akan unite. So, dia akan buat gila. Ya, dia akan buat gila. Tapi dia dapat darurat, saya tak tahu. Itu hari minta, tak dapat. Tapi dia akan buat uara ni supaya dia nak minta darurat. Tak kisah kan, dapat tak dapat, kita fokus kepada penyatuan kita. Jangan berpecah dan teruskan bercakap dakwah. Sedarkan masyarakat, sedarkan rakyat. Ni zalim, ini tak betul, ini salah. Ini kesalahan, tak boleh sokong. Tak boleh sokong pemimpin yang zalim. Jangan sokong yang salah. Kita kena buat kerja tu, guys. Ni yang saya minta lah. But, dia akan datang. Keadaan yang perit ini akan datang, getir ini akan datang. Satu dunia. Betul. Memang apa yang dia kata, ini global satu dunia. Satu dunia, betul. Dia akan sampai. Tapi kita kena mengharunginya bersama dengan penyatuan orang Melayu. Kita nak pilihan raya, guys. Korang tengok. Non kunyit koyak. Korang tengok. Dia cakap tak ada pilihan raya, betul? Betul tak? Ni video ni. Kau tengok, bukan kau tak tengok. Kau kan nampak. Macam mana non kunyit punya panik gelabah. Tak ada pilihan raya, dia kata. Perdana Menteri memberi bayangan pilihan raya umum ke-16 tidak akan diadakan dalam masa terdekat. Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kini adalah untuk menghadapi cabaran ekonomi disebabkan konflik di Asia Barat. Ini bukan soal pertarungan politik bermusuh satu sama lain. Saya tidak akan ada pilihan raya dalam 1-2 bulan ini. Sabar sekejap. Besok dah masa pilihan raya bertempur lah.
Sekarang ni kerja. Enough of politics. Bangun, selamatkan negara kita. Jelasnya konflik yang berlaku turut memberi tekanan kepada harga minyak global, kos logistik serta rantaian bekalan yang akhirnya memberi impak kepada rakyat. Situasi itu memerlukan semua pihak memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi. Dia koyak. Dia marah. Sebab, macam saya bagi tahulah. Terpulanglah kan nak percaya, tak percaya. But, benda ni, apalah, nanti saya akan ulas besok, kemudian lah. Cuma saya nak bagi tahu. Kalau korang faham, dia bagi tahu. Bulan 4, bulan 5, minyak ada? Ada. Bulan 6, tak tahu lagi. Betul? Betul tak? Bulan 6 tak tahu lagi. Dia bagi tahu. Sebulan 2 ni tak ada pilihan raya. Kau faham tak dia nak buat apa ni? Kau kan nampak dia nak buat apa ni? Ke kau tak nampak? Ke korang tak nampak? Yang sokong non-kunyit. Yang sokong non-kunyit. Yang pertahankan non-kunyit. Korang tak tahu jangan. Kalau korang tak tahu, mana bodoh sangatlah korang. Bodoh sangatlah korang kalau korang tak tahu. Bodoh sangat. So, dia akan buat uara tu. Kita buat persediaan kita, guys. Kan? Jangan masuk dalam perangkap. Apa-apa serah kepada pihak polis lah. Kita ada undang-undang. Negara ni ada undang-undang. Jangan ambil tindakan sendiri. Mengamuk tak tahu pasal. Jangan. Negara ni ada undang-undang. Serah kepada pihak berkuasa. Biar dia orang buat kerja. Dia orang betul tak betul itu cerita lain. Kita tanggungjawab kita ni. Tapi apa yang penting adalah ni, mulut kita ni. Amar makruf nahi mungkar. Bercakap. Sedarkan yang lain. Bawa kepada penyatuan. Jangan sokong yang zalim. Itu saya bagi tahu. Hari ini, siapa sokong non-kunyit, korang adalah pengikut kepada pemimpin yang zalim. Kau pergi balik sekarang, kau baca, kau buka Al-Quran, kau cari tentang pemimpin yang zalim. Kau cari, kau baca apa jadi kepada mereka yang menyokong pemimpin yang zalim. Semua tu ada dalam Al-Quran. Bukan nak ikut mana? Bukan ikut sah. Bukan ikut, jangan ikut influencer tu semua tu. Dia orang dibayar tu. Geng-geng sumut apa semua tu. Ni, buka Al-Quran, tengok. Pemimpin yang zalim. Oh, Anwar tak zalim. Tak zalim kepala otak kau. So guys, inilah saya punya perkongsian malam ni. Minta maaf lah ada masalah sikit tadi. Masalah ni pun dah akon yang ketiga kan. Besok semahkamah. Mahkamah Jaduta lah pukul 9 pagi. Kes saman lah. Kes saman Menteri Komunikasi yang sekat sembilan lah. Sekat live apa semua ni. Fahmi Fazil lah. Yang terkejut. Naik basikal tu. Menteri yang naik basikal dan pejabat tu. Besok 9 pagi lah. InsyaAllah tak ada apa. Besok dia akan bagi keterangan. Cuma itulah besok Rafiq tak ada. Pasal Cikgu Bat ada kes. Cikgu Bat ada kat Johor. So besok saya akan diwakili oleh Logan lah. So tunggu Rafiq hari Selasa lah pula. Sebab Rafiq besok kat Johor. Besok Cikgu Bat kat Johor. So hari Selasa lah. Inilah perjuangan guys. Inilah perjuangan kepada geng-geng influencer, geng sumut-sumut flotilla, siapa lagi? Geng-geng buku ke. Kita orang tak macam kau. Kita buat ni kerana perjuangan, bukan sebab duit. Kalau nak kata buat sebab duit, korang buat sebab duit. Kita orang bukan buat sebab duit. Kau boleh tengok, kita orang tak ada nak buka gift ke, tak ada sebab ekor ni pakai buang. Kita orang hadap mahkamah, kita lawan dengan kerajaan. Korang tak sanggup buat macam kita orang. Sebab itu korang lebih suka duduk dengan keselesaan korang. Termasuklah Rahmat. Korang tak sanggup nak hadap benda ni. Jangan kata, itu tugas kau. Bukan. Ini tugas kita semua. Ini bukan tugas, aku bab ini, kau bab ini. Tak ada. Bukan. Ini tugas kita. Amar makruf nahi mungkar ni, dia tak ada pengecualian. Ada pengecualian ke? Tak ada. Semua kena bercakap. Kalau salah, kena kata salah. Kalau betul, kena kata betul. Jadi aku nak seru kepada mereka-mereka ni, geng sumut flotilla ke, geng buku ke, influencer ke, baliklah ke pakar jalan, tinggalkanlah habuan yang sementara ni. Ini semua sementara je. Sementara saja. Korang tahu, keadaan akan jadi teruk, krisis global akan jadi teruk. Bermakna korang pun tahu, nak sampai kepada pengakhiran itu. Nak sampai pada pengakhiran lah. Sebab engkau tengok, Israel tak menang. Kau tengok Amerika tak menang. So, kau rasa Baruah ni boleh menang? Baruah ni pun tak menang.
Baruah ni pun tak lama. Jadi, baliklah ke pangkal jalan, taubat, bercakaplah demi rakyat. Atas kerana kepentingan rakyat, bukan kepentingan mana-mana pemimpin ataupun individu. Sebab apa? Masa dah tak banyak. Okey guys, saya rasa setakat tu je. Apa pun terima kasih banyak. Minta maaf malam ni. Doakanlah yang terbaik. Besok Fahmi akan disoal balas oleh peguam. Doa kita sama-sama doa. Ada 1,500, ada 2,000 malam ni. Doakan supaya Fahmi Fazil besok dia nak menjawab soalan ini, mulut dia tergagap-gagap. Macam non kunyit. Saya ulang. Saya ulang. Kita minta dia, ini tak minta yang buruk-buruk tau. Saya tak minta cacat ke tak. Kita minta dia tergagap-gagap. Dia bukan gagap. Maknanya, kita minta macam itu. Ya Allah, kau gagapkanlah mulut Fahmi Fazil. Amin. Macam itulah lebih kurang. Ini bukan hina. Rahmat, nampak beza. Kau panggil orang mawas. Aku tak ada. Aku tak panggil Fahmi itu binatang. Kita doa dia tergagap-gagap. Macam non kunyit. Okey guys, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih tap screen. Terima kasih share. Kita jumpa besok insyaAllah. Kalau malam besok free, besok malam. Jangan lupa, akaun TikTok. Nak sebut live kan? Bagi akaun TikTok. Boleh mesej dekat Facebook saya. Type nama TikTok, password, email dan password email. Log out siap-siap. Jangan kau bagi kau log in. Kau log out siap-siap. Supaya senang bila saya nak masuk, boleh masuk. Okey guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Dia tak kenal aku siapa tau. Tunggu